Bayangkanlah ini. Anda berdiri di tepi hutan terkutuk di mana bahkan para saintis pun tidak berani mendekatinya. Dikatakan bahawa roh-roh jahat menelan segala-galanya, bahkan angin pun menjerit lari. Setiap tahun, ramai orang berani masuk, tetapi mereka lenyap. Bahkan roh mereka pun hilang. Atau barangkali, Anda berhadapan dengan sebuah pulau terpencil yang dikuasai oleh roh jahat. Ribuan anak patung lama tergantung di dahan pokok. Mereka menatap Anda dengan mata yang gelap dan kosong. Bahkan saintis terbaik pun tidak berani mendekatinya. Hari ini, kami akan memaksa Anda memasuki 10 kawasan larangan yang paling menakutkan di dunia. Dari hutan berhantu yang membuat jiwa Anda membeku, hingga neraka pembunuhan yang dipenuhi darah dan timbunan tulang, hingga lubang api yang membara di mana satelit pun tidak berani mengimbasnya. Tempat-tempat ini begitu menakutkan sehingga bahkan pengembara paling berani pun boleh terkencing ketakutan. Sehingga hari ini, tidak ada seorang pun saintis yang berani mengkaji tempat-tempat ini secara mendalam. Kerana setiap batu, setiap inci tanah dipenuhi dengan aura kematian. Kami akan mula mengira dari kedudukan ke-10. Membawa Anda selangkah demi selangkah ke dalam jurang ketakutan yang bahkan Tuhan pun telah meninggalkannya. Jika Anda cukup berani untuk tidak takut mati, langgan sekarang dan tekan butang suka sekeras mungkin. Tahan nafas dan buka mata Anda seluas-luasnya, kerana dalam 20 minit akan datang, Anda akan menghadapi mimpi ngeri yang tidak dapat dijelaskan oleh manusia. Adakah Anda berani datang? 10. Cape Flats, Afrika Selatan. Cape Flats, salah satu kawasan paling berbahaya di Afrika Selatan. Ini bukan rumah berhantu, tetapi lebih menakutkan dari itu. Cape Flats terletak di kawasan pinggir bandar Cape Town, Afrika Selatan. Kawasan yang dipenuhi dengan keganasan, jenayah dan keputusasaan. Dahulu, kawasan ini adalah kawasan pemindahan paksa di bawah dasar apartheid. Sejak tahun 1960-an, ratusan ribu orang kulit hitam dan berdarah campuran diusir ke dataran tandus ini. Mereka dipaksa tinggal di rumah-rumah seng yang usang dan daif, tidak mempunyai sumber air bersih dan kemudahan sanitasi asas. Struktur sosial sudah lama musnah. Kini, jalan-jalan dipenuhi dengan grafiti, lubang peluru dan rumah terbiar. Udara dipenuhi bau sampah terbakar dan serbuk letupan. Setiap hari, bunyi tembakan memecah kesunyian. Walaupun pada waktu siang yang terang, penduduk tidak berani keluar sesuka hati, kerana kematian boleh muncul dari mana-mana sudut jalan. Dari akhir tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an, ini adalah kemuncak pertempuran geng jenayah. Geng The Americans terkenal dengan rangkaian dadahnya yang luas. Geng Hard Livings terkenal dengan kekejaman dan keganasan di jalanan. Kumpulan geng ini mengawal jalanan. Tembak-menembak, pembunuhan dan perdagangan dadah adalah perkara biasa. Anggota geng membawa AK-47 pistol dan senjata buatan sendiri. Mereka membunuh tanpa belas kasihan untuk merebut kawasan dan kuasa. Jalanan sering dipenuhi dengan kesan darah dan kelongsong peluru. Kadang-kadang, malah terdapat mayat yang dibiarkan begitu saja. Mayat hanya akan dibersihkan apabila matahari terbit. Pada tahun 2019, Kerajaan Afrika Selatan tidak dapat bertahan lagi. Mengumumkan darurat, menghantar tentera untuk mengambil alih kawasan itu. Berusaha untuk menamatkan keganasan yang tidak berkesudahan. Tentera dihantar dengan kenderaan berperisai dan senjata berat. Mereka mendirikan sekatan jalan di seluruh bandar. Namun, kehadiran tentera hanya meredakan konflik buat sementara waktu. Pembunuhan tidak pernah benar-benar berhenti. Penduduk menggambarkan keluar pada waktu malam seperti berjudi dengan nyawa. Kerana pertempuran antara geng boleh tercetus pada bila-bila masa. Seorang ibu tempatan pernah berkata,
Anaknya tidak berani tidur di katil berhampiran tingkap, kerana peluru sesat boleh menembusi dinding pada bila-bila masa. Kengerian Cape Flats bukan kerana fenomena paranormal, tetapi daripada kekacauan total dan keganasan manusia yang tiada hentinya. Ia mengingatkan kita bahawa ketakutan dalam realiti jauh lebih mengerikan daripada mana-mana kisah hantu. Adakah anda berani tinggal di sini walaupun hanya sehari? 9. Killing Fields, Kemboja. Tiada hantu di sini, tetapi suasananya lebih menyeramkan daripada mana-mana rumah berhantu. Ladang pembunuhan ialah tapak pembunuhan beramai-ramai yang ditubuhkan oleh rejim Khmer Merah antara tahun 1975 dan tahun 1979. Yang paling terkenal ialah Choyung Ek, terletak di ladang yang tidak mencolok di pinggir bandar Phnom Penh. Tempat ini dahulunya adalah kebun buah, tetapi kini telah menjadi simbol kematian. Untuk membina apa yang mereka sebut sebagai utopia pertanian, pemimpin Khmer Merah Pol Pot mengarahkan penghapusan semua musuh. Cendekiawan, guru doktor, malah mereka yang memakai cermin mata dianggap sebagai ancaman. Kaum minoriti dan petani biasa juga tidak terselamat. Sekitar 1.7 juta orang, 1/4 daripada penduduk negara pada masa itu terbunuh dalam pembantaian ini. Kaedah pembunuhan di tempat ini sungguh mengerikan. Demi menjimatkan peluru, para algojo tidak menggunakan senjata api, tetapi menikam tekap mangsa dengan batang buluh, memecahkan tengkorak mereka dengan tukul, atau menanam mereka hidup-hidup dengan penyodok. Yang lebih kejam ialah, bayi dipegang pada kedua-dua kakinya dan dihempas ke batang pokok. Mereka mati serta-merta. Batang pokok masih mempunyai kesan darah dan lekukan hingga ke hari ini. Pokok pembunuhan di Choyung Ek menjadi simbol kengerian sejarah ini. Mayat mangsa dibuang ke dalam lubang cetek. Kadang-kadang mereka dikuburkan sebelum benar-benar mati. Bau busuk mayat yang membusuk merebak di seluruh kawasan. Pada waktu malam, ladang ini bergema dengan rintihan lemah, sehingga semua suara terdiam di bawah tanah. Hari ini, ladang pembunuhan telah diubah menjadi tugu peringatan. Di pintu masuk terdapat sebuah stupa Buddha. Di dalamnya terdapat lebih daripada 9,000 tengkorak mangsa. Setiap tengkorak mempunyai rekahan atau lubang. Namun tanah ini masih menceritakan kisahnya dalam diam. Setiap tahun pada musim hujan, apabila hujan mengikis tanah, tulang manusia, gigi dan pakaian lusuh akan timbul dari tanah. Seolah-olah roh mangsa masih menjerit. Pelancong berjalan di laluan papan kayu, selalu merasakan kesejukan yang menyesakkan. Sesetengah orang malah berkata, mereka dapat mendengar tangisan perlahan pada waktu malam. Walaupun pihak berkuasa menafikan kewujudan fenomena paranormal, tidak ada legenda hantu di sini, tetapi udara dipenuhi dengan gema kematian. Setiap langkah terasa seperti melangkah di atas luka sejarah. Pada tahun 1978, seorang yang terselamat sempat menoleh ketika melarikan diri dan melihat algojo menggunakan sabit untuk menetak seorang mangsa yang cuba melarikan diri. Adakah anda berani memasuki tanah yang berlumuran darah ini dan mendengar jeritan senyapnya? 8. Kedudukan ke-8. Orador sur Glane, Perancis. Ini adalah kampung yang sunyi dan mati. Masa berhenti pada tahun 1944. Orador sur Glane terletak di wilayah Limousin, tengah Perancis. Adalah kampung yang kekal dibekukan oleh tragedi Perang Dunia II. 10 Jun tahun 1944, hanya 4 hari dari pendaratan di Normandia, Division Panzer kedua SS Nazi Das Reich menyerbu masuk ke sini dengan alasan membalas gerakan penentangan Perancis, melancarkan pembunuhan beramai-ramai tanpa sebab. Mereka membunuh 643 penduduk. Di antaranya 247 adalah kanak-kanak yang tidak bersalah, serta 205 wanita dan 191 lelaki.
SS terlebih dahulu mengumpulkan lelaki di dalam gudang dan menembak mereka dengan senapang mesin, kemudian mengunci wanita dan kanak-kanak di gereja kampung, melontar bom tangan lalu membakarnya. Api melahap segala-galanya. Jeritan dan tangisan bergema di seluruh kampung. Bumbung gereja runtuh akibat letupan. Hanya 6 orang yang secara ajaib selamat. Salah seorang daripadanya ialah seorang wanita yang bersembunyi di belakang altar, merangkak keluar peluru. Kereta berkarat diletakkan di jalanan. Beberapa tayar telah terbakar menjadi abu. Menara loceng gereja musnah oleh tembakan meriam. Memasuki tempat ini, anda boleh melihat mesin jahit yang hangus, peralatan makan yang bertaburan. Sebuah kereta bayi usang berdiri sendirian di tepi jalan. Malah kasut mainan kanak-kanak meleleh di atas batu. Barang-barang harian ini menceritakan kehidupan biasa yang terganggu. Angin bertiup melalui runtuhan, mengeluarkan bunyi rintihan rendah, seolah bercampur dengan tangisan dan keputusasaan pada masa itu, yang membuatkan meremang bulu roma. Di sini tiada legenda gaib, tetapi suasana sejarah yang berat itu lebih mengganggu daripada hantu mana pun. Setiap tahun, pelancong datang untuk mengenang, tetapi tiada siapa yang berani berbuat bising, takut mengganggu kesunyian ini. Penduduk tempatan berkata, pada waktu senja, bayangan runtuhan gereja akan memanjang, seperti mengulang semula tragedi pada masa itu. Anda berdiri di hadapan gereja, boleh merasakan kekejaman perang dan kerapuhan kehidupan. Hari itu pada tahun 1944, seorang yang selamat mengingat. Dia melihat melalui celah bagaimana api melahap ibunya. Beranikah anda tinggal di runtuhan ini untuk mendengar bisikan sejarah? 7. Kedudukan ke-7. Gerbang neraka Turkmenistan. Ini bukan rumah berhantu, tetapi neraka di bumi. Gerbang neraka terletak di Darvaza di Gurun Karakum, Turkmenistan. Adalah kawah gas asli besar yang telah terbakar selama lebih dari 50 tahun. Pada tahun 1971, ahli geologi Soviet ketika meneroka gas asli, secara tidak sengaja menggerudi sebuah rongga gas bawah tanah, menyebabkan tanah runtuh, membentuk kawah besar berdiameter 70 meter dan kedalaman 20 meter. Untuk mengelakkan penyebaran gas beracun, mereka menyalakan gas asli yang bocor. Api marak dengan cepat, melahap keseluruhan kawah. Mereka menganggap ia akan padam dalam beberapa hari, tetapi api masih menyala hingga kini, mengaum siang dan malam, menjadi api buatan manusia yang paling tahan lama di bumi. Pada malam hari, cahaya api memerahkan separuh langit, membentuk lingkaran cahaya pelik di gurun, disertai bunyi gemuruh seperti enjin jet, menggetarkan tanah sedikit. Udara dipenuhi bau belerang yang menyengat dan gas beracun. Berdiri di tepi kawah, anda boleh merasakan suhu panas terik dan gelombang haba yang melanda, seolah bumi bernafas dengan marah. Kulit hampir terbakar. Pada tahun 2013, penjelajah Kanada George Courounis memakai pakaian tahan api khas, turun dengan tali ke dasar kawah untuk mengambil sampel. Dia menggambarkan dasarnya seperti planet lain, dikelilingi oleh api yang marak, udara nipis dan penuh dengan gas beracun. Dia hampir mati kerana haba melampau dan kekurangan oksigen. Legenda penduduk tempatan, api ini adalah gerbang ke neraka. Pada malam hari, sering ada bayangan cahaya pelik berkeliaran di tepi kawah. Ada yang mengatakan itu adalah jiwa-jiwa yang tersesat, terperangkap oleh api selama-lamanya. Kerajaan Turkmenistan pernah merancang untuk menimbus kawah api, tetapi dibatalkan kerana kesukaran teknikal dan nilai pelancongan. Ketakutannya bukan pada hantu, tetapi kekuatan liar alam yang tidak dapat dikawal.
Bunyi gemuruh api bergema di gurun, membuatkan orang berasa kecil dan tidak berdaya. Seorang pelancong pernah cuba mendekat untuk mengambil gambar, tetapi pingsan kerana gelombang haba. Beranikah anda berdiri di hadapan api yang marak ini dan memandang ke dalam kedalamannya? 6. Kedudukan ke-6. Auschwitz-Birkenau, Poland. Ini adalah salah satu tempat paling gelap dalam sejarah. Auschwitz-Birkenau adalah kem tahanan terbesar Nazi Jerman semasa Perang Dunia Kedua. Terletak berhampiran bandar Oswiecim, selatan Poland. Antara tahun 1940 hingga tahun 1945, sekitar 1,1 juta orang dihantar ke sini. Di antaranya 90% adalah Yahudi, serta orang Poland, Rom dan etnik minoriti lain. Kebanyakan daripada mereka dalam beberapa jam selepas tiba, dihantar ke bilik gas. Bilik gas disamarkan sebagai bilik mandi. Pintu masuk mempunyai tanda bertulis bilik penyah jangkitan. Mangsa ditipu untuk masuk, menganggap mereka boleh mandi dan berehat. Walau bagaimanapun, apabila pintu ditutup, gas Zyklon B dilepaskan dari lubang di siling. Dalam beberapa minit meragut semua nyawa. Mayat-mayat disusun seperti gunung, dihantar ke krematorium untuk dibakar menjadi abu. Keadaan hidup di barak seperti neraka. Para banduan hanya mendapat beberapa keping roti berjamur dan sup cair setiap hari. Tidur di katil kayu yang sesak. Setiap katil diduduki 3 atau 4 orang. Pada musim sejuk menggigil kesejukan, ramai yang mati kerana kelaparan dan penyakit. Penyeksaan ada di mana-mana. Sebatan, gantungan malah eksperimen pada tubuh hidup. Dr. Nazi Joseph Mengele menjalankan eksperimen manusia di sini, menggunakan banduan untuk menguji ubat atau membedah kembar. Kini, kam tahanan menyimpan timbunan peninggalan. Kasut, cermin mata, dan beg pakaian bertimbun seperti gunung, serta rambut yang dipotong ditenun menjadi di dawai berduri tergantung kain-kain pudar. Di sini tiada hantu, tetapi setiap bata direndam dengan nafas kematian. 27 Januari tahun 1945, Tentera Merah Soviet membebaskan Auschwitz, menemui 7,000 yang selamat yang kurus tinggal tulang. Auschwitz adalah saksi terunggul kekejaman manusia. Setiap tahun orang datang ke sini untuk mengenang, tetapi tiada siapa yang boleh pergi dengan tenang. Beranikah anda menghadapi kegelapan ini? 5. Kedudukan ke-5. Pulau Poveglia, Itali. Tempat ini dikenali sebagai Pulau Kematian. Pulau Poveglia terletak di Laguna Venice, Itali. Ia adalah pulau terpencil yang diselubungi wabak dan kegilaan. Sejarahnya boleh dijejaki sejak zaman pertengahan. Pada abad ke-18, ketika wabak hitam melanda Eropah, tempat ini dijadikan pusat kuarantin. Lebih daripada 100,000 pesakit dihantar ke sini. Mereka ditinggalkan di pulau terpencil ini, tanpa doktor atau ubat-ubatan, menanti maut. Mayat-mayat dibakar tanpa sebarang penghormatan. Abu mereka bercampur dengan tanah. Setiap langkah di pulau ini mungkin memijak mayat yang tertanam. Kabut tebal menyelubungi pulau ini sepanjang tahun, mengaburkan bentuk asalnya, menambahkan suasana yang lebih menyeramkan. Apabila angin laut bertiup, bau busuk yang amat menusuk hidung, membuat sesiapa sahaja meremang ketakutan. Pada awal abad ke-20 tempat ini dijadikan hospital sakit jiwa, menempatkan ratusan pesakit mental. Terdapat desas-desus bahawa pengarah hospital melakukan eksperimen
Mereka percaya terdapat roh yang tidak tenteram yang berkeliaran di pulau itu. Mereka berkata bahawa roh mangsa wabak tidak pernah tenang. Kerajaan Itali telah menyekat akses ke Pulau Poveglia, melarang sesiapa pun daripada memasuki pulau itu. Namun, ini hanya meningkatkan lagi aura misteri dan kengerian. Seorang penceroboh haram pernah mendakwa bahawa dia melihat bayang-bayang bergerak di dalam kabus. Adakah anda berani menaiki bot untuk menghampiri runtuhan pulau wabak dan hospital sakit jiwa ini? 4. Kedudukan keempat, Pripyat, Ukraine. Ini adalah bandar hantu selepas bencana Chernobyl. Pripyat dahulu merupakan sebuah bandar Soviet yang makmur. Dibina pada tahun 1970 untuk menempatkan pekerja loji tenaga nuklear Chernobyl dan keluarga mereka. Populasinya pernah mencapai 49,360 orang. Sehinggalah 26 April tahun 1986, reaktor nombor 4 di loji tenaga nuklear Chernobyl meletup, melepaskan debu radioaktif yang mematikan. Penduduk dipindahkan dalam masa 36 jam, meninggalkan sebuah bandar yang dilupakan oleh masa.
sepenuhnya. Terdapat khabar angin bahawa ada rahsia yang tersembunyi di situ. Malah, ada laporan bahawa parti haram telah diadakan di dalam katakomba. Peserta mendakwa mereka mendengar bisikan. Ketakutannya bukan hanya kerana timbunan mayat, tetapi juga ketakutan terhadap labirin yang penuh misteri. Adakah anda berani memasuki kota kematian ini seorang diri? 2. Kedudukan kedua. Pulau Anak Patung Meksiko. Ini adalah sebuah pulau kecil yang diduduki oleh anak patung pelik. Terletak di terusan Xochimilco di Meksiko, di dalam taman air kuno yang mendalam. Pulau ini dipenuhi dengan ratusan ribu anak patung usang. Mata mereka kosong dan tidak bernyawa. Anggota badan mereka rosak dan hancur. Sesetengahnya malah kehilangan kepala atau lengan. Dipaku pada batang pokok, atau digantung dengan dawai di dahan. Pada dekad 1950-an, pemilik pulau, Don Julian Santana Barrera, tinggal di sini seorang diri. Dia menemui mayat seorang gadis yang lemas di terusan. Anak patungnya terapung di permukaan air. Berasa amat terganggu, dia mula mengumpul anak patung yang ditinggalkan, mengambilnya dari timbunan sampah dan sungai, menggantungnya pada pokok, jambatan dan juga di tepi air, untuk menenangkan jiwa gadis itu. Anak patung ini ditiup angin dan dibasahi hujan, menjadi semakin rosak. Sesetengahnya dimakan serangga hingga berlubang-lubang. Sesetengahnya dililit oleh pokok menjalar hingga menjadi bentuk pelik, seperti latar filem seram. Pada waktu malam, suasana di pulau menjadi sangat pelik. Pelancong melaporkan bahawa mata anak patung seolah-olah bersinar, berkilauan di bawah cahaya bulan. Suara berbisik bergema di telinga. Malah ada yang melihat mereka sedikit memusingkan kepala, atau lengan mereka bergerak perlahan. Pada tahun 2001, Don Julian mati secara misteri di terusan. Mayatnya terapung dengan muka menghadap ke bawah, sangat serupa dengan tempat gadis itu lemas. Apabila anak saudaranya menemui mayat, berkata bahawa mukanya penuh dengan ekspresi ketakutan. Penduduk tempatan percaya bahawa pulau ini dikutuk. Anak patung itu dikawal oleh jiwa gadis itu, menunggu peluang untuk membalas dendam kepada setiap penceroboh. Pernah ada seorang pelancong cuba membawa pergi sebuah anak patung. Akibatnya, bot terbalik tanpa sebab yang jelas. Saintis cuba menjelaskan fenomena ini sebagai bunyi angin atau kesan psikologi, tetapi tiada siapa yang boleh menafikan kesejukan di sini. Permukaan air di pulau ini tenang sepanjang tahun. Walau bagaimanapun, sentiasa ada riak pelik yang muncul. Beranikah kamu menaiki pulau pelik ini yang bercampur antara aib dan realiti? 1. Kedudukan pertama. Hutan Aokigahara, Jepun. Tempat ini dikenali sebagai hutan paling menakutkan di dunia. Hutan Aokigahara terletak di kaki Gunung Fuji di Jepun. Adalah hutan purba yang lebat dan mendalam, meliputi kira-kira 30 km persegi. Terbentuk daripada letusan gunung berapi pada tahun 864. Lava yang sejuk melahirkan tempat yang menyeramkan ini. Disebabkan oleh geologi gunung berapi, tanahnya kaya dengan kemagnetan, menyebabkan kompas tidak berfungsi, isyarat telefon terputus, terasing sepenuhnya dari dunia luar. Hutan sunyi secara pelik, tiada bunyi burung, tiada bunyi angin, hanya bunyi langkah kaki di atas daun kering, sangat menonjol dalam kesunyian. Cahaya matahari dihalang oleh kanopi pokok yang lebat, tanah kekal gelap dan lembap sepanjang tahun, lumut menutupi akar pokok yang berpintal, udara dipenuhi bau kayu yang reput. Ini adalah tempat bunuh diri yang terkenal di seluruh dunia.
hantu. Beberapa tempat, hingga kini masih tidak dapat dijelaskan. Beberapa tempat adalah saksi kepada kekejaman manusia. Beberapa tempat kami di ruangan komen. Kami akan terus meneroka sudut-sudut gelap ini. Suka dengan pengembaraan ini? Jangan lupa untuk suka dan langgan. Mari kita menyelami kegelapan bersama. Jumpa lagi lain kali.